Ramai orang ingat simpan emas ni kerja orang gaji besar. Orang gaji kecil macam kita ni cukup makan je. Mana sempat fikir nak beli emas, kan? Tapi tahu tak, orang gaji kecil lagi penting simpan emas. Sebab bila gaji kecil, kita tak boleh silap urus duit. Sekali bocor, terus parah. Dan realitinya, nak mula simpan emas, tak perlu ribu-ribu pun. Public Gold ada account gap. Kita boleh mula dengan RM100 je. Tak sampai pun harga 1 gram. Tapi nilai dia besar. Sebab dia latih kau menyimpan secara paksa rela. Tanpa kau sedar duit tu selamat. Tahu, bila gaji cukup-cukup makan, nak simpan jadi benda terakhir. Tapi percayalah, kalau kita tunggu duit lebih baru nak simpan, memang sampai bila-bila tak mula. Sebab duit ni, selagi dia cair, memang dia akan mengalir ke tempat lain. Tapi bila kita tukar jadi emas, duit tu selamat. Nafsu nak belanja pun jadi lembik. Sikit-sikit simpan, lama-lama jadi bukit. Itulah emas ajar kita. So, jangan tunggu gaji naik baru nak mula. Mulakan masa gaji kecil. Biar nanti bila gaji dah besar, simpanan pun dah jadi tabiat. Klik link kat bio atau isi beg biru kat bawah ni. Aku akan tunjukkan cara simpan emas walau gaji kecil. Biar kita tak hidup kais pagi makan pagi sampai tua. Tapi ada simpanan yang kita sendiri bangga tengok.